أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أبا خبر برا جماعة سموها شكر. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، أمين يا رب العالمين. الحمد لله. Okey, insya-Allah pada hari yang mulia ini ialah hari Arafah. Kita akan sambung rahsia kunci rezeki. Seperti yang kita tahu bahawa rahsia kunci rezeki hanya sebulan sekali, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ialah kelas kunci rezeki jatuh pada hari Arafah. Oleh itu, hari ini tajuk kuliah kita Arafah, salah satu kunci rezeki. Oleh itu saya berharap para jemaah semua boleh dapat masuk, sebab banyak rahsia yang kita akan tahu insya-Allah. Kita mulakan dengan baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغلق عنا أبواب عذابك، وارحمنا برحمتك يا واسع الفضل والرحمة والمغفرة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا اليوم الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا اليوم الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا اليوم الكريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. ربنا تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل منا عبادتنا وطاعتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. الحمد لله. شكور kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita pada hari yang mulia ini kita akan meneruskan sambung tadabbur dan rahsia kunci rezeki dalam Al-Quran Al-Karim. Kita insyaAllah pada hari yang mulia ini, hari Arafah. Sebab Arafah ialah salah satu kunci rezeki. Yani hari Arafah ialah hari yang istimewa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya antara hari Allah yang paling agung ialah hari Arafah. Hari Allah yang paling agung, yang paling sesuai, yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala ialah hari Arafah. Hari yang padanya turun segala rahmat. Segala rahmat
turun pada hari Arafah. Hari yang paling agung di sisi Allah. Hari yang banyak rahmat turun badannya dan diampunkan segala dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita dan kesalahan, dan diberkenankan segala doa. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan para hambanya daripada api neraka. So kalau kita tengok pada kelebihan hari Arafah, ialah memang hari yang istimewa. Oleh itu kita boleh dapat dua dalam satu. Arafah sebagai hari Allah yang paling agung. Satu. Hari Allah yang paling agung. Yang kedua, hari yang badannya turun segala rahmat. Yang ketiga, diampunkan segala dosa dan kesalahan. Empat, diberkenankan segala doa. Kelima, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan para hambanya daripada api neraka. Yang keenam, hari Arafah ialah menjadi sebagai kunci rezeki. Okey. Lagi para jemaah kena tahu kelebihan ini pada hari Arafah. Kelebihan ini ialah pada hari wukuf, hari Arafah. Ramai dari jemaah kita yang mulia ini bertanya, wukuf ikut yang mana? Sebenarnya para jemaah kita ada dua option. Okey, jangan lupa ini. Kita ialah mempunyai dua option. Satu option ialah ikut hari Arafah. Dalam takwim kita, Arafah di sini di Malaysia ialah mula dari dari bagi misalnya hari ini kita di Malaysia hari Arafah. Okey. So yang pertama kita ikut waktu kita di sini. Yang kedua kita pun ialah ikut waktu sana. Waktu sana. Wukuf di Arafah mula selepas zuhur, yakni waktu petang. Kalau waktu petang sana, lepas zuhur di sana, mungkin lepas asar di sini. Waktu yang istimewa bagi kita semua ialah selepas asar sampai maghrib. Okey. Waktu yang kedua dari pagi sampai maghrib. Yani kita ada dua option. Okey. Satu hari dari pagi sampai maghrib. Lagi satu waktu yang paling istimewa dari asar sampai maghrib.
Faham ini para jemaah? Kalau kita ikut waktu sana, bagus juga. Lepas asar sampai maghrib. Okay, pasal itu waktu wukuf di sana. Tapi kalau kita ikut sini, Arafah bagi kita satu hari. Pasal hari yang ke-9 ialah hari Arafah. Memang nama dia hari Arafah. Okey? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Seperti yang kita tahu, hari Arafah dan tanah Arafah. Yani kita ada hari Arafah dan ada tanah kawasan Arafah. Allah memberi kita ialah rahmat yang luas. Supaya kita faham. Bukan semua umat Islam akan berada di tanah Arafah pada hari Arafah. Mustahil. Tak muat, tak boleh. Katakan kalau orang Islam 1 bilion, 2 bilion haji serentak, mustahil. Tak boleh para jemaah. Subhanallahil azim. Memang Allah Azza wa Jal memang tahu ialah sebahagian dari umat Islam akan ialah melaksanakan ibadah haji dan sebahagian yang lain ada yang sudah melaksanakan haji sebelum ini, ada yang tak mampu, ada yang sakit, macam-macam. Tapi semua sekali memang tak boleh. Okey. Oleh itu Allah membahagi Arafah ialah antara tanah dan yani kawasan Arafah dan hari Arafah. Orang yang dapat wukuf di sana dapat melalui tempat dan hari. Kita yang ada di sini, kita ialah dapat dari hari dan insya Allah dari muwafaqat waktu sama juga. Maknanya semua akan beruntung. Tak ada yang akan rugi insya Allah. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Makna ini ialah bahawa hari Arafah merupakan antara hari yang paling besar harapan untuk diterima doa. Hari Arafah merupakan antara hari yang paling besar harapan untuk diterima doa. So, bila kita baca doa pada hari Arafah, kita yakin insya Allah Allah akan terima doa kita. Maka apabila doa pada asalnya merupakan salah satu sebab untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Apabila doa pada asalnya merupakan salah satu sebab untuk mendatangkan kebaikan. Kalau mahu dapat kebaikan, kena doa. Kalau mahu menolak keburukan, kena doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doa pada hari Arafah
adalah lebih besar harapan, lebih agung dan lebih dekat kepada penerimaan. Oleh itu, Allah Azza wa Jal telah menjadikan ibadah yang terutama pada hari Arafah ialah doa. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar qasar jam'i taqdim. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 2 rakaat, lepas tu Rasulullah salat asar 2 rakaat. Yani selepas salat zuhur 2 rakaat, Rasulullah terus bangun, iqamat, buat iqamah, lepas tu terus ialah salat asar 2 rakaat. Tak ada sunnat. Tidak sibuk dengan salat sunat. Hanya salat qasar dan buat jama' taqdim. Yani salat asar dengan zuhur. Waktu zuhur, salat dua-dua. Asar dan zuhur. Okey? Itu sahaja salat yang berlaku di Arafah. Maghrib dan Isya bukan di Arafah. Maghrib dan Isya nanti bila pergi ke Muzdalifah, boleh baru salat Maghrib dan Isya. Jam'i ta'khir. Akan salat Maghrib dengan waktu Isya. So, maknanya salat pada hari Arafah atau di tanah Arafah bindi. Bukan salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan ialah terus salat sunat, taubat, hajat, salat tak. Ini satu. Yang kedua, barah haji tak boleh puasa pada hari Arafah. Orang yang dapat wukuf di sana tak boleh puasa. Tak boleh puasa. So, satu, salat bindi. Yang kedua, tak boleh puasa. Sebab Allah Azza wa Jal mahu mereka ialah lebih fokus dengan doa. Doa. Yani, ramai orang bersedia untuk doa hari Arafah ini selama 1 tahun. Pasal mereka ialah pasti yakin doa mustajab. Doa maqbul pada hari Arafah. Okay? Tapi bagi kita yang tak dapat wukuf di sana, kita dapat rahmat dari Allah juga. Sebab Allah benarkan kita puasa hari Arafah. Orang yang tak dapat wukuf di sana, boleh di sini, di Malaysia, boleh puasa hari Arafah. Kelebihan puasa hari Arafah, Allah akan hapus dosa 2 tahun. Ya Allah. Lepas tu kita salat sempurna. Okey, lepas tu kita boleh doa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya kepada semua orang. Orang yang sana dapat, orang yang sini pun boleh dapat. Dan antara perkara terbesar yang diminta oleh seorang hamba kepada Tuhannya pada hari ini ialah keampunan dan keluasan rezeki. Keampunan
dan keluasan rezeki. Okey? Keampunan itu yang mustahak. Doa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita, semua pintu-pintu rezeki akan terbuka. Akan. Rezeki seperti yang kita tahu para jemaah, Masya Allah, banyak sangat. Jangan fikir hanya rezeki yani duit sahaja. So, bila kita doa kepada Allah Azza wa Jal, jangan hanya kita ialah meminta doa, meminta duit sahaja. Jangan, pasal kalau kita hanya doa kepada Allah, memohon atau kita meminta duit sahaja, dan kita ialah menyangka bahawa rezeki semua ialah duit sahaja, kita salah. Bukan. Bukan. Ungkapan rezeki luas. Ya Allah. Para jemaah, sebenarnya kita tak boleh kira rezeki. Kita tak boleh kira 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Tak boleh. Banyak, terlalu banyak. Banyak sangat. Ramai orang fikir rezeki yani duit sahaja. Rezeki yani harta. Rezeki yani makan, minum sahaja. No. Tidak para jemaah. Banyak sangat-sangat. Faham ini? Perasaan tenang rezeki. Yani bagaimana kalau kita hidup di dunia ini tanpa kita rasa? Yani kalau kita hidup tak ada perasaan langsung. Tak rasa seronok, tak rasa sedih, tak rasa marah, tak rasa takut, tak rasa gembira. Kalau kita hidup tanpa perasaan, so macam mana? So, perasaan ialah rezeki. Kalau kita hidup di dunia ini tak ada pilihan, cuma kita ikut sahaja. Tak ada pilihan langsung. Kita tak boleh pilih apa-apa. So, macam mana? Para jemaah, kita kena faham. Pilihan adalah rezeki yang terbaik. Yani, mungkin ada orang ialah banyak duit. Banyak duit. Tapi, dia nak pilih sesuatu. Dia tak boleh pilih mana yang baik. Tak boleh. Duit ada banyak sangat. Tapi dia tak boleh gunakan duit itu. Sebab apa? Sebab tak ada pilihan. So, bagaimana kalau kita ada duit tapi tak ada perasaan langsung? Tak rasa mau makan, tak rasa mau minum, tak rasa mahu ialah beli baju, beli kereta, beli barang, tak rasa, tak mahu. Apa faedah duit kalau hilangkan dua-dua perkara ini? Kalau hilangkan dua-dua nikmat ini. Nikmat perasaan, nikmat pilihan, nikmat fikiran. Okey? Lepas tu, bila kita rasa, kita sudah ada perasaan. Okey? Dan kita rasa apa? Pasal perasaan pada kita ialah lain-lain. Yani kadang-kadang kita rasa takut, kadang-kadang kita rasa gembira, kita rasa tenang, kita rasa bimbang. Betul?
So, berapa perasaan pada kita? Setiap perasaan ialah rezeki. Okey? Lagi pilihan sama kita mahu. Kalau ada sesuatu yang kita mahu, kita rasa dan kita ada pilihan mahu, itu rezeki yang luas. Dan mahu untuk apa? Kita mahu benda ini, bukan mahu sahaja. Apa faedah kalau orang kata, okey, saya mahu beli phone ini, saya mahu beli kereta ini. Okey, untuk apa? Tak tahu, nak beli sahaja. Tak boleh. So, kalau duit ada, perasaan ada, pilihan ada, tapi tidak menuju kita awak perlu ini untuk apa? Untuk apa ini pun rezeki. Faham ini para jemaah? Misal, saya ialah nak beli kereta supaya saya boleh pergi ke masjid, supaya saya boleh pergi ke majlis ilmu, supaya ialah bantu saya untuk silaturahim. Okey, maknanya sudah ada matlamat, sudah ada tujuan. Faham ini para jemaah? Ialah ini rezeki. Lepas tu, bila kita sudah beli kereta, tak tahu macam mana keadaan. Mungkin selepas kita beli kereta, kita rasa ialah sudah ada perubahan dalam hati kita, rasa sombong. Ya Allah, ini bahaya. Tapi bila kita rasa, ya Allah, bersyukur. Lepas kita beli, kita ialah bersyukur kepada Allah, itu rezeki. Kita rasa tawadu', itu rezeki. Kita ialah menggunakan kereta itu dalam ialah kebaikan, dalam perkara yang baik, itu rezeki. Ya Allah, kalau kita nak kira berapa banyak satu rezeki dan cabang rezeki itu banyak sangat para jemaah. Faham ini? Subhanallahil azim. Ya Allah, oleh itu para jemaah, bila kita macam belajar kunci rezeki, jangan fikir hanya kita belajar untuk apa? Untuk yani memurahkan duit kita atau harta sahaja. Bukan hanya kunci rezeki untuk memberi kita duit sahaja atau harta sahaja. No, bukan. Kita belajar ini supaya kita faham. Supaya kita faham bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ialah meluaskan rezeki kita. Bagaimana Allah membuka pintu-pintu rezeki untuk kita para jemaah. Supaya kita ialah merasai ialah nikmat kehidupan dunia ini. Antara perkara terbesar yang diminta oleh seorang hamba kepada Tuhannya pada hari ini ialah keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Dan keberkatan pada harta. Maknanya keluasan pada rezeki dan keberkatan pada harta. Satu, keampunan. Lagi, yang kedua, keluasan rezeki. Yang ketiga, keberkatan pada harta. Okey? Sebab apa para jemaah, keberkatan pada harta pun penting sangat. Kalau ada duit tapi tak ada keberkatan, maknanya duit ini ialah akan jadi kosong. Kosong. Okey? Yang seterusnya, penyelesaian hutang. Ini pun doa kepada Allah. Ramai orang ialah ada hutang.
So macam mana? Doa lah kepada Allah Azza Jal pada hari Arafah. Okey. Seterusnya, penghilangan kesusahan. Siapa pada kita para jemaah tak ada kesusahan? Siapa pada kita? Kesusahan ialah memang ganggu emosi kita. Kita manusia tak suka hidup susah. Kita manusia suka tenang. So maknanya tenang, tenteram itu memang rezeki. Dan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Allah. Maknanya para jemaah, hari Arafah memang hari yang agung. Ini ialah peluang yang terbaik. Okey? Oleh itu para jemaah, kita mesti memahami terlebih dahulu adakah rezeki itu hanya harta semata-mata? Jawaban tidak. Rezeki dalam Al-Quran lebih luas daripada sekadar harta. Luas. Okey? Oleh itu, ramai orang balik dari haji, seolah-olah mereka baru lahir. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita di sini juga. So, bila kita ialah sudah dapat keampunan, ya Allah, seolah-olah kita ialah kembali daripada awal. Rezeki ialah kesihatan. Bila kita sebut para jemaah rezeki ialah kesihatan, kita kena tahu bawah kesihatan ini ada banyak cabang-cabang. Bukan hanya kesihatan sahaja. Bila kamu ialah sihat, keadaan kamu akan jadi macam mana? Hidup kamu akan jadi macam mana? Semua yang kamu boleh dapat, semua yang kamu boleh rasa, semua yang kamu boleh buat, jika kamu sihat, itu rezeki. Faham? Kalau tarik sihat dari kamu dan bagi kamu ialah na'udzubillahi ta'ala sakit, sudah ganti kesihatan dengan sakit. Tengok, orang sakit selalu pergi hospital, selalu pergi klinik, selalu sediakan duit untuk beli ubat, selalu makan ubat, selalu rasa sakit, selalu rasa lemah, tak boleh jalan mana-mana, tak boleh makan apa. Ya Allah, tarik banyak sangat. Susah tidur, susah hidup macam biasa. So, rezeki kita ialah sebagai kesihatan, sudah menjadi rezeki. Jangan ialah hanya ingat sihat, yakni kuat sahaja. Tak. Bukan. Orang yang sihat itu gembira, happy, tidur okey, bangun okey, makan okey, jalan hidup, ya banyak rezeki. Okey? Dan rezeki kita juga berlindungan. Ya Allah, ya Allah. Dan di bawah berlindungan itu para jemaah banyak cabang-cabang, banyak sangat. Okey? Dan
ketenangan. Allahu Akbar. Bila kamu ialah hidup aman, tenteram. Okey? Awak tidak takut rezeki. Dan isteri yang salihah atau suami yang salih, rezeki. Rezeki. Jangan kata suami salih atau isteri salihah rezeki. Tak. Isteri rezeki. Bila dia jadi salihah rezeki. Salihah yani baik. Baik. So, tengok berapa manfaat yang kamu akan dapat dari isteri. Sebagai isteri sahaja. Dan berapa manfaat awak akan dapat ialah kalau isteri salihah. Okey? Pasal mungkin ada isteri tabi nusyuz. Dia tidak memberi manfaat kepada kamu. Mungkin ada isteri tabi tak sayang suami, tak layang suami. Hati dia ialah sibuk dengan orang lain. Misal, ini pun isteri. Tapi bila awak dapat isteri, okey? Isteri yani merangkumi semua sifat isteri. Selain itu salihah. Tengok bila isteri ialah salihah, apa dia akan buat dengan suami? Hormat suami, layan suami, sayang suami, lembut, khidmat, taat. Ya Allah, macam-macam para jemaah. Isteri yang salih, sama juga suami yang salih. Okey? Dan anak yang salih. Anak yang salih. Bila Allah beri kita isteri salih, anak salih, maknanya Allah tidak mahu kita hidup seorang. Allah tak mahu. Okey, faham ini? Tapi kalau tak ada suami salih, anak salih, tak dapat kahwin langsung. Okey juga. Tak ada masalah. Itu pun takdir Allah Azza wa Jal. Jangan fikir ini kurang rezeki. Faham ini para jemaah? Jangan fikir ini sudah kurang rezeki. Oh, saya tak dapat kahwin, saya tak dapat anak. Oh, saya tak cukup rezeki. No. Tidak. Awak memang dapat rezeki kamu yang sempurna. Faham? Lagi satu, yang kamu tidak dapat di dunia ini, pasti kamu akan dapat di akhirat. Pasti. Walaupun kamu mahu anak di akhirat, kamu akan dapat anak. Boleh dapat anak di syurga? Boleh. Semua boleh. Semua yang kamu mahu dalam syurga akan dapat insya-Allah. Okey? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, banyak para jemaah kalau kita mau terang satu-satu, memang banyak sangat. Hati yang tenang. Hati yang tenang itu pun rezeki. Bila kita rasa tenang hati, ya Allah, kita tidak rasa gelisah, tidak rasa bimbang, rezeki. Okey? Rumah yang mempunyai ketenteraman, Allahu Akbar, rezeki. Makanan yang mempunyai keberkatan, rezeki. Ini bukan satu para jemaah. Makanan yang mempunyai keberkatan ini bukan satu. Sebenarnya banyak sangat. Awak dapat makan itu rezeki. Dapat keberkatan pada makanan itu rezeki. Awak rasa lazat,
ialah awak macam selera makan itu, Allahu Akbar, lepas tu makan masuk dalam perut, senang hadam, badan boleh dapat manfaat dari makanan, semua rezeki. Faham ini? Ya ilahi ya Allah. Dan bekerjaan yang halal, rezeki. Okey, dan doa yang diberkenankan, rezeki. Sahabat yang baik, rezeki. Dan penerimaan di sisi Allah, rezeki. Banyak lagi para jemaah, banyak lagi bandangan rezeki, pendengaran rezeki, ucapan rezeki, bergerak rezeki, masuk buang air di toilet rezeki. Kalau kita mahu kira berapa banyak rezeki kita, ya Rabbi ya Allah, tak cukup masa. Faham ini? So Allah menjadikan hari Arafah hari keampunan, dan Allah akan meluaskan rezeki, dan Allah akan memberi kita ialah keberkatan. So kita fokus dengan ini. Bila kita doa, jangan kita doa satu-satu. Awak belum kahwin, ya Allah, tolonglah aku kahwin ya Allah, tolonglah aku dapat anak ya Allah, tolonglah aku dapat no. Awak rugi masa. Jangan sebut macam ni. Elo doalah kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki aku ya Allah, berikanlah aku rezeki yang murah, yang luas, yang halal ya Allah. So awak sudah meminta segala rezeki. Jangan awak pilih. Awak mau duit, jangan kata ya Allah berikanlah aku duit ya Allah. Jangan. Bila kamu doa meminta duit, mungkin Allah bagi kamu duit sahaja. Okey, tapi sudah dapat duit, lepas tu awak tak tahu buat apa dengan duit itu, atau awak pilih yang salah, nanti awak akan rugi duit itu. Tapi tidak. Jangan. Hari Arafah para jemaah, dia ialah hari yang istimewa. So kita kena faham, ini bukan hari biasa. Okey? Oleh itu, apabila engkau berkata pada hari Arafah, ya Allah, rizkikanlah aku, maka engkau bukan meminta harta semata-mata. Bahkan engkau meminta kehidupan yang lengkap dan penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ini para jemaah? Ya Allah, rizkikanlah aku yang baik, yang halal. So awak doa kepada Allah, dan awak meminta dari Allah supaya Allah memberi kamu kebaikan dunia. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Hasanah dunia ialah rezeki yang baik di dunia ini. Rezeki yang baik. Dan dalil daripada Al-Quran bahawa doa merupakan sebab rezeki. Kalau boleh para jemaah, silakan buka surah Nuh alaihi salam.
Surah Nuh, surah 71, muka surat 570. Muka surat 570. Kita ambil daripada ayat 10. Kita ambil daripada ayat 10 surah Nuh alaihi salam. Okey. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata, mohonlah keampunan kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya ia maha pengampun, nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat kepada kamu. Dan dia akan memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu. Serta mengadakan bagi kamu kebun-kebun. Dan mengadakan bagi kamu sungai-sungai. Ya Allah, semua ini para jemaah melalui apa? Keampunan. Lihatlah hubungan yang menakjubkan ini. Istighfar membuka pintu-pintu langit. Istighfar membuka pintu-pintu langit. Allahu Akbar. Mendatangkan harta dan zuriat dan keberkatan dan kebaikan melalui doa, melalui keampunan. Ya Allah, saya rasa Allah bagi kita hari Arafah ini supaya Allah memberi kita ialah segala sesuatu. Maka jika istighfar pada setiap waktu menjadi sebab rezeki, istighfar pada setiap waktu menjadi sebab rezeki, maka bagaimana pula jika ia dilakukan pada hari Arafah, hari Allah, hari yang agung di sisi Allah, hari yang istimewa, yang khusus untuk doa. So bagaimana kalau istighfar dan doa dan zikir pada hari biasa akan membuka langit untuk kita, akan membawa untuk kita rezeki yang luas. Bagaimana kalau ialah pada hari Arafah, sedangkan ia merupakan hari keampunan dan rahmat. Ya Allah, ya Allah. Oleh itu saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita ialah masih lagi hidup dan kita ialah dapat puasa dan doa pada hari Arafah. Dan antara dalil yang lain juga ialah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah At-Talaq. Kalau boleh silakan para jemaah buka surah At-Talaq. Surah At-Talaq surah 65 muka surat 558. Kita ambil hujung ayat 2 dan ayat 3. Hujung ayat 2 Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Okey? Melalui takwa, Allah memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya langsung. Oh, banyak ke atau sikit? Oh, memang banyak sangat. Dan hari Arafah ialah hari tarbiyah untuk ketakwaan. Hari Arafah, hari tarbiyah untuk ketakwaan. Puasa pada hari Arafah bagi selain jemaah haji menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sebagaimana yang sahih dalam Sahih Muslim, dan doa badannya mengambungkan dosa kita, dan puasa hari Arafah ialah hapuskan dosa 2 tahun. Dan doa badannya membangunkan hati. Hati kita manusia para jemaah biasalah malas, lalai selama 1 tahun. Hari Arafah ini hati kita sedar, bangun melalui doa. Rezeki badannya menyucikan jiwa. Bila kita berzikir, bila kita ialah berzikir kepada Allah Azza wa Jal pada hari Arafah, rezeki kita pada hari Arafah, Allah akan menyucikan jiwa kita. Dan kehinaan diri padanya mengembalikan seorang hamba kepada Tuhannya. Oleh itu, memang hari Arafah ini hari tarbiyah. Hari tarbiyah atas taqwa. Maka apabila ketakwaan benar-benar terhasil, datanglah rezeki dari arah yang tidak disangka oleh manusia. Oleh itu para jemaah, kita kena mengagungkan hari Arafah ini. Kalau boleh kita buka suratul Hajj. Ini sangat penting. Al-Hajj surah 22. Okey. Muka surat 335, tengok ayat 30. Ayat 30 para jemaah.
Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Itulah yang wajib dipatuhi, dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Itulah wa man yu'azzim hurumatillah, yakni kalau kita ialah mengagung hari Arafah dan kita ialah menghormati hari Arafah, itu ialah yang lebih baik bagi kita. Lagi satu, ayat 32. Ayat 32. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar agama Allah, maka termasuklah dia orang yang bertakwa. Allahu Akbar. So kita kena menghormati hari Arafah sebagai ialah hormat Allah, sebagai syiar haji juga. Pasal haji ialah Arafah. Allahu Akbar. Itulah Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala mahu kita ialah beruntung. Allah Azza wa Jal mahu kita ialah beruntung, khusus pada hari ini. Dan antara dalil yang paling agung ialah firman Allah Azza wa Jal dalam surah Ghafir. Kalau boleh para jemaah buka surah Ghafir. Okey, buka surah Ghafir. Surah Ghafir, surah 40. Muka surat 47 ayat 60. Ayat 60 ayat 60 surah Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya Allah. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan bagi kamu. Ini adalah ayat yang sangat agung. Di dalamnya terdapat janji daripada Allah, dan Allah tidak mungkiri janjinya. Allahu Akbar. Allah tidak mungkiri janjinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa dengan apa yang dia kehendaki pada waktu yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa dengan apa yang dia kehendaki. Para jemaah, kita sudah tahu
Allah Subhanahu wa taala menerima daripada orang yang bertakwa. So, kalau boleh pada hari ini, hari Arafah ini, jangan sibuk dengan benda yang sia-sia. Jangan. Kita sibuk dengan benda yang baik. Kita belajar, kita baca Quran, kita zikir, kita istighfar, kita doa. Kita ialah memohon ampun. Tapi kita sia-sia hari ini, Allah tak boleh para jemaah. Rugi besar. Rugi besar. Dan dengan cara yang dia mengetahui bahawa itulah yang paling baik untuk hambanya. Kita doa dan kita biarkan Allah aturkan. Kita doa dan kita biarkan Allah memilih untuk kita. Mungkin engkau berdoa meminta harta. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keberkatan pada apa yang sudah ada. Okey, mungkin ada orang doa agar Allah Subhanahu wa taala bagi harta lebih. Mungkin Allah tidak tambah, mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak bagi kamu harta banyak lagi, tak? Mungkin Allah memberkati, memberi ialah keberkatan pada harta yang sudah ada dengan kamu. Faham ini para jemaah? Dan mungkin engkau berdoa meminta keluasan rezeki. Okey juga, bagus. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan daripadamu penyakit yang akan menghabiskan hartamu. So, mungkin awak sederhana. 50%. Okey. Tapi awak doa kepada Allah agar kamu sampai 100%. Mungkin Allah tak bagi kamu harta lebih. Mungkin. Okey. Mungkin Allah tak bagi kamu ialah sampai 100%. Tapi mungkin dalam ilmu Allah Azza wa Jal akan menimba kamu ialah penyakit. Penyakit itu mungkin ialah habiskan harta kamu semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan penyakit itu daripada kamu. So, awak sudah beruntung. Dan mungkin engkau berdoa meminta pembukaan kebaikan. Lalu Allah menutup daripadamu pintu yang badannya terdapat kebinasaanmu dan membuka bagimu pintu yang tidak pernah engkau sangkakan. Ya Allah. Oleh itu para jemaah, rugi besar yang tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rugi besar. Rugi kalau tidak berdoa kepada Allah. Dan rugi besar yang lalai pada hari yang agung ini. Rugi besar. Faham ini para jemaah? Allah bagi kita ialah peluang yang terbaik. Pasti doa mustajab. Dan ada masa boleh kita baca doa. Mahu baca doa dari pagi sampai maghrib boleh. Faham? Mohon ampun ialah mohon rezeki. Mohon ialah keberkatan dari Allah Azza wa Jal.
Okey. Dan dalam sunnah nabawiyah bahawa Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita supaya meminta rezeki yang baik daripada Allah, lalu baginda membaca selepas solat subuh. Selalu Rasulullah SAW membaca selepas solat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahu Akbar. Selalu lepas salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik sangat bagi kita para jemaah kalau kita amalkan doa Rasulullah. Kita doa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kalau tak hafal dalam bahasa Arab, tak apa para jemaah. Tak apa, jangan fikir kalau kita baca doa dalam bahasa Arab tidak mustajab. Salah. Kamu cakap bahasa Melayu, ini bukan pilihan kamu sendiri. Siapa yang menciptakan bahasa Melayu? Bukan kamu. Yang menciptakan bahasa Melayu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bahasa di dunia ini ialah ciptaan Allah. Okey? Dan bukan kita yang memilih bahasa kita. Tidak. Bukan. Allah yang memilih untuk kita. Orang Melayu bukan ialah sudah menjadi bangsa Melayu atas pilihan dia sendiri. No, bukan. Allah yang pilih kamu jadi orang Melayu. Allah yang pilih bahasa Melayu untuk kamu. Faham ini? Allah yang pilih tanah Malaysia untuk kamu. Ini bukan pilihan kita sendiri para jemaah. Faham? Itu ialah bukan pilihan kita sendiri. Ini memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang pilihan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan doa yang menyeluruh, ilmu yang menerangi jalan. Tanpa ilmu hidup kita gelap. Tanpa ilmu hidup kita ialah gelap. So Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita ilmu sebagai cahaya, boleh terang bagi kita. Okey? Rizki halal yang diberkati. Rizki halal yang diberkati. Dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal memberi kita ialah rahmat yang luas. Dan antara doa baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal daripada yang haram.
Dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu daripada bergantung kepada selainmu. Sebenarnya para jemaah ini termasuk antara doa rizki yang paling indah. Kerana masalah sebenar bukan hanya pada banyaknya harta, tetapi supaya harta itu halal dan supaya hati menjadi kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya bergantung kepada manusia. Maka doa pada hari Arafah merupakan salah satu sebab keluasan rezeki dari berbagai sudut. Pertama, kerana ia merupakan doa pada hari yang agung, dan Nabi SAW berdoa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Yang kedua, kerana ia merupakan hari keampunan, sedangkan dosa-dosa termasuk antara sebab sempitnya rezeki dan hilangnya keberkatan, maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seorang hamba, dia akan membuka baginya pintu-pintu kebaikan. Ketiga, kerana doa itu sendiri merupakan ibadah. Maknanya bila kita doa kepada Allah pada hari Arafah, kita ialah melaksanakan satu ibadah. Dan sesiapa yang datang menghadap Allah, maka Allah akan menghadap kepadanya dengan rahmat dan kurnianya. Yang keempat, kerana hari Arafah mendidik hati di atas tauhid, dan sebesar-besar perkara yang mendatangkan rezeki ialah apabila seorang hamba mengetahui bahawa memberi rezeki hanyalah Allah semata-mata, bukan bekerjaan, bukan berniagaan, dan bukan manusia. Itulah yang mustahak. So, bila kita doa, angkat tangan dan kita doa kepada Allah Azza Jalla, semoga Allah memberi kita rezeki yang luas, rezeki yang halal, kita ialah mengaku bahawa yang memberi kita rezeki ialah Allah semata-mata. Okey? Kelima, kerana doa menghubungkan seorang hamba dengan sebab-sebab yang diisyaratkan, maka dia meminta kepada Allah, kemudian dia berusaha dengan cara yang halal, bukan dengan yang haram, bukan dengan penipuan, bukan dengan riba, dan bukan dengan memakan hak manusia. Namun di sini terdapat peringatan yang sangat penting. Bukan bermaksud bahawa doa hari Arafah menjadi sebab keluasan rezeki, lalu seseorang hanya berdoa kemudian meninggalkan pekerjaan, meninggalkan usaha, atau tidur menunggu harta turun dari langit. Tidak. Al-Quran menghimpunkan antara doa dan usaha, antara tawakal dan bekerjaan. Okey?
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mulk, kalau boleh para jemaah tengok Al-Mulk, surah Al-Mulk surah 67, muka surat 563. Okey. Tengok ayat 15. Ayat 15. Allah berfirman pada ayat 15 ini, huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhi nushur. Ya Allah. Huwa alladhi, dialah yang menjadikan bumi bagimu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata penjurunya. Okey, Allah mau kita makan dari rezeki Allah, dan Allah dalam masa yang sama mau kita ialah berusaha. Okey, maka rezeki memerlukan hati yang bergantung kepada Allah. Rezeki kalau mahu dapat rezeki yang murah, hati mesti bergantung kepada Allah. Okey, tangan yang bekerja dengan halal, hati yang bergantung kepada Allah, tangan yang bekerja dengan halal, lidah yang banyak berdoa, jiwa yang bersabar, dan akal yang bijak merancang. Ya Allah, tengok para jemaah berapa banyak yang rezeki perlu dari kita. Perlu hati yang bergantung kepada Allah, tangan yang bekerja dengan halal, lidah yang banyak berdoa, jiwa yang bersabar, akal yang bijak yang merancang. 5 perkara supaya kita ialah dapat rezeki. Okey, dan antara doa terbesar yang dibaca oleh seorang Muslim pada hari Arafah, Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Ya Allah, rizkikanlah aku dengan rizki yang halal, baik, luas, dan berkati badanya. Allahumma aftah li abwaba rizqik wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rizkimu, dan berkatilah bagiku apa yang telah engkau kurniakan kepadaku. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal daripada yang haram, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu daripada bergantung kepada selainmu. Allahumma qdi dayni wastur aibi wa amin khawfi wa wassi' rizqi. Ya Allah, selesaikanlah hutangku, tutuplah kekuranganku, amankanlah ketakutanku, dan luaskanlah rizkiku. Allahumma in kana rizqi fi as-sama'i fa'anzil, wa in kana fi al-ardi fa'akhrij, wa in kana ba'idan faqarrib, wa in kana qalilan fakaththir, wa in kana kathiran fabarik li fi. Ya Allah, jika rizkiku berada di langit, maka turunkanlah ia. Jika ia berada di bumi, maka keluarkanlah ia. Jika ia jauh, maka dekatkanlah ia. Jika ia sedikit, maka banyakkanlah ia.
Dan jika ia banyak, maka berkatilah bagiku badannya. Allahumma la taj'al rizqi sababan li tughyani wa la taj'al faqri sababan li dha'fi waj'alni 'abdan syakiran fil ghina sabiran fil bala. Ya Allah, janganlah engkau jadikan rizkiku sebagai sebab kesombonganku, dan janganlah engkau jadikan kefakiranku sebagai sebab kelemahanku, serta jadikanlah aku hamba yang bersyukur ketika kaya dan bersabar ketika diuji. Allahu Akbar. Para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita ialah mesti bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Rezeki yang terbaik, kita masih lagi hidup. Rezeki yang terbaik ialah apabila Allah memberi kita hidayah dan petunjuk dan kita sedar pada hari Arafah. Ramai orang lalai, ramai orang tak sedar, ramai orang para jemaah pada hari ini sibuk dengan dunia. Oleh itu, doa yang terbaik ialah doa pada hari Arafah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lepas kita salat asar sampai maghrib, doa, zikir dan doa, istighfar dan doa, mohon ampun dan doa. Ini ialah peluang yang terbaik. Mohon kelas hari ini share lah, bagilah semua orang tahu. Ad-dallu 'ala al-khair kafa'ilih. Kalau kita ialah tunjuk orang buat baik, kita akan dapat pahala sama orang yang buat baik. Oleh itu para jemaah, saya berharap Allah menerima usaha kita pada hari yang mulia ini, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala ampun segala dosa-dosa kita, meluaskan rezeki kita, ialah memberkati rezeki dan umur dan hidup kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai situ kita berhenti. Saya mengucapkan terima kasih kepada para jemaah atas kehadiran kamu, dan saya pun mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan insyaAllah kita akan jumpa ialah selepas cuti Raya Idul Adha. Itu wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum, nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تقبل الله منكم، منا ومنكم تقبل يا كريم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.